Okay, legend okay. Boleh ambil kenangan dulu. Motor ni hilang cuy. Okay guys, Assalamualaikum semua guys. Zofiq Ahmad is back guys. So memandangkan aku menghilang selama 2 minggu lebih ke mana YouTube, konten-konten dalam YouTube. So sebenarnya bukan apa guys, aku ni bau elok daripada orang kata daripada demam lah sebenarnya, demam panas. Sebab kalau nak ikutkan aku cek denggi ke influenza ke, semua tu bukan, cuma mungkin lah aku terlalu overtired sebabkan aku terlalu hard working sangat, and then tak cukup rehat. Balik ride macam-macam kerja aku buat, urusan ni urusan tu, lari sana lari sana, tidur pun cukup-cukup 2-3 jam je. So bila dah jatuh sakit tu aku dah terlebih over tidur. So setiap kali aku nak buat urusan kerja pun jadi susah lah, orang kata rasa nak letih, tidur je baring kan. So sekarang ni aku dah push badan aku, dah berpeluh, dah apa benda. So alhamdulillah sekarang ni kita start konten balik guys. Cuma memandangkan sekarang ni untuk esok ada ride pergi ke WCE. So aku nak buat preparation untuk RZ aku sebabkan RZ aku dah lama sangat tidur mat. So cuma aku nak sedikit update untuk RZ aku. Untuk RZ aku dah pakai pipe line gombak, pakai balik. Dan sebelum ni aku pakai pipe double R lah, apa benda lah kan. So setting aku banyak lari. Sekarang ni untuk pergi RZ member, itu hari aku pakai Sportcat size, mana Sportcat tu? Ni aku pakai size 33. Tak tahu korang boleh nampak ke tak, Sportcat 33 RK warna hitam. Dan untuk pergi WCE ni sebabkan aku punya Sportcat sebelum ni spec adalah 32. Dan nak turun 31 pun boleh sebab aku lock RPM 12,000 lebih. So nak turun 31 pun boleh lah orang kata kan. Tapi untuk badan aku pakai 32. Dan kenapa aku turun daripada 33 dan pergi ke 32, sebabkan abemu ni dah kuruh. Ratio Sportcat dah lari. Sebabkan berat badan aku daripada 81 kg, sekarang ni berat badan aku 76 kg. Selama demam panas tu aku selera makan tak ada lah, apa benda lah. So orang kata benda tu pengalaman lah, orang kata menghapus dosa. Senang cerita menghapus dosa. Mungkin dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, tak apa. Yang penting kita tahu benda baik, benda buruk, semuanya tu daripada datang diri sendiri. Macam tu. So insyaAllah kita boleh comeback macam biasa dan start konten macam biasa dan share konten yang lain-lain dah. Orang kata banyak benda lah aku nak share dengan korang ni sebab dah lama sangat tidur dan rehat. Jom kita tukar Sportcat kejap. Okay guys, yang ni masalah dia kebanyakan orang pakai sport rim AR ni, orang kata AR ke apa ni, ni sport rim AR ni. So kebanyakan dia punya brake belakang ni tak grip tau. Macam aku ni aku dah modify dah. Aku letak coil kat sini, and then cuma dekat sini ni kalau kita nak buat perbandingan kan dengan LC punya, dia punya ni panjang lagi. Dia punya straight ni panjang lagi. So tapi nak pakai LC punya tak boleh sebabkan dia punya ni kecil. So nak pakai motor apa punya aduh, biasalah. Sebab aku kalau boleh nak brake belakang ni grip tau. Sebab untuk two stroke ni brake belakang penting untuk keselamatan lah orang kata kan. So dalam masa sama juga aku nak share dengan korang. Kau tahu ni bearing, bush dia duduk dalam bearing. So benda macam ni membuatkan bearing ni lebih tahan. Kau nak rembat ke, nak racing ke, nak apa ke, pusingan dia pun boleh jadi lebih ringan. Ini aku punya ni lain sikit. Rim aku ni lain daripada lain. Semua aku dah set up cun-cun. Cuma nak lagi cun kan, buat orang kata buat sekali dengan bibir dia. Nak nampak full original lah, orang kata apa, original ni AR macam tu. Tapi aku tak buat. Biasa Ahmed kalau dah dah last minute ni. Untuk ni hub CNC PMP Sportcat RZ.
So jimat lah sikit. So kita beli RZ punya. Cuma kita kena labur modal dekat hub ni dulu. Macam kat sini juga aku punya batu balancer ni dah hilang lah satu. Ni sepatutnya batu balancer ni. So tak apalah geng. Belakang ni tak berapa rasa sangat. Yang penting depan sebenarnya. So tak apa, let's go kita pasang. Okay guys, ni maksud aku pusingan ringan. Ni. So bila apa ni? Bila bush dia duduk dalam bearing, maksudnya pusingan dia so benda tu jadi ringan. So faham kan? So sebenarnya ilmu ni bukan ilmu daripada aku. Ilmu pun aku tengok daripada ilmu Thailand. So kebanyakan diorang buat yang motor-motor racing yang diorang buat, enjin dah memang padu gila. So dia orang cari kelebihan untuk ringan pusingan rim. So dari situ pun motor pun boleh pergi lebih luncur. So aku harap ilmu aku dapat membantu korang. Maksud aku membantu korang ni daripada segi contoh enjin korang dah padu tapi pusingan rim korang berat. Motor jadi kurang kelajuan tu. Sedangkan motor tu contoh boleh pergi 200 tapi hanya kerana rim korang ni berat, motor boleh pergi mungkin dalam 18. Macam tu lah. Okay. Okay guys, selamat pagi. So time ni dekat Caltex area Selayang dan kita orang ni gerak daripada Gombak ke WCE anggaran dalam 7 orang saja. So 3 125, 3 RZ dan 1 WR. So apa yang kau nampak ni, so perjalanan kita orang start lah daripada Caltex Selayang. So korang layan je lah kan. Dan pagi-pagi ni macam biasalah, janji pukul 8, orang kata ujung-ujung pukul 9 baru gerak. Ada yang member kena sidai. Ini apa lagi yang ni geng-geng akil lah ni. Aiman, Along, Ucu. So biasalah kalau diorang bujang tidur lewat, bangun pun lewat lah jawab dia. Kita ni yang dah berusia bapa-bapa ni, jadi orang kata terlewat samalah, orang senang cerita kan. Jadi lambat lah sikit nak gerak tu. So maksudnya matahari dah pacak baru kita nak jalan ke WCE. So biasalah geng, layan je lah. Mungkin kalau kita gerak awal pun kemungkinan ada yang motor rosak. Kalau kita gerak lambat pun mungkinlah perjalanan tu okey saja. So apa-apa pun make sure perjalanan tu semua benda komplit, keselamatan pun komplit. Okay? Lupa pula member aku ni FZ lagi seorang. So total semua kita adalah 8 orang daripada Gombak. Aduh, aku ingat geng-geng motor 2 stroke je. Rupanya ada 4 stroke juga. So itu je lah, 8 orang daripada Gombak. Ya. Okay. Hello. Safe ride lah. Safe ride. Ya, awak pun. Okay ni. Dosi lah. Kita kat mana? Wow. Tak ada, biasa je. Kita duduk lah. Buat apa? Motor ya. Apa? Motor buat je. Elok. Gua ada tangkap next pocket degil. Malas masalahnya tak buka. Masalah pun kena buka tayar terang. Kamu rasa mati gear 5, gear 6? Mati dah habis. Cakap dah. Kalau dia kering, jaga-jaga.
guys, korang tengok kan tadi kan ada RZ biru macam ikut je aku. So sebenarnya bukan apa, dia ikut tu sebenarnya dia nak aku tengok aku punya setup kamera. Sebab kan aku sekarang ni tengah record pakai DJI Osmo 360. So dalam masa sama juga aku pun duk tarik-tarik tu, sebenarnya aku nak dengar aku punya head ada knocking ke apa benda ke. Sebab kan biasalah RZ ni kan dah lama aku parking. Last hidup pun waktu RZ member. So setting pun tengok-tengok jugalah ada tak ada. Dan dekat sini untuk isi minyak biasalah geng. Bagi aku budi ni macam menyusahkan lah. Sebab kan sedangkan kita boleh tontong lah apa benda macam sebelum ni untuk mempercepatkan proses isi minyak bila ride. Tapi bila ada budi ni kena guna IC masing-masing lah apa benda. So benda ni sebenarnya teknik untuk geng-geng RZ senang kena tangkap. Tapi tak apalah. So mana yang guna budi gunalah. Kalau yang tak guna budi ikut korang lah. Cuma aku orang Malaysia bayar orang kata tax lah orang kata kan. So pakailah apa yang kerajaan dah bagi ni, budi minyak budi apa benda tak. So janganlah nak acah-acah pakai minyak hijau lah. Sedangkan korang motor spek biasa je. Sebab minyak ni pun main peranan dengan spek motor. Bukan nak acah-acah kita paling banyak duit lah apa benda lah. Lain lah korang tu foreigner macam Bangla, macam orang kata member yang duduk Singapura lah apa benda ride ke KL. So memang korang kena pakai hijau, tak boleh pakai kuning. Sebab kuning ni untuk rakyat Malaysia sahaja. Sebab tu perlu guna IC. So yang nak acah-acah tu kena belajar balik So apa ni, time ni aku tengah isi minyak. Dan orang kata aku tak tahu geng. Aku memang tak tahulah, sorry lah. Aku ni tak berapa sangat checking ataupun dalam media sosial. Cuma yang aku ingat, aku pernah beli dia punya minjet dekat RZ member. Dan dalam masa sama juga aku pernah lalu FYP aku dekat TikTok. Tanker ada buat video dengan dia. So mana-mana korang kenal, pernah jadi terpadam ah? Maksudnya Dia on lepas tu rekod berapa saat padam. berapa? Ha? Game berapa? Ni? Oh dia kalau padam tu normal tapi dia still record. Tapi kalau awak dia terpadam dia record. Tak rekod. Off terus. Lepas tu kalau kita nak on kan, dia keluar logo bateri. Logo bateri macam bateri. Pada bateri tu ada lagi. Tu awak reset balik. Reset Sebab yang ni pun baru pakai kejap. sebab saya pun pakai kat ni. Tak gaji habis. Saya selalu pakai Isar Mana apa? Sini pandangan lagi okey. Oh ni saya ambil. Oh dua, patutnya lain. Ada je. Patut saya buat bracket ikut sini. Macam ni lah, sama lah. Apa? Break apa kan. Tapi bergantung awak punya ni lah. Awak nak view macam mana. Kalau macam ni macam ni lah. Dah pakai tu macam tak best lah. Tapi tak ada buat macam ni. Kalau macam ni, saya selalu buat macam ni. Macam ni kan. So eloknya macam ni. Okay. Sebab bila kita speed, batu terbang pun tak effectkan leg. Ya betul. Tapi kalau X5 saya bagi 100 sebab dia punya leg tu memang tahan. Ni okay guys, sekarang ni kita dah lepas WPE punya jalan. Dan Petron Shell aku tak tahu lagi berapa kilometer. Tadi buka weh dalam sejam. Dan sekarang dalam 8 orang lah geng tu daripada Gombak. So FZ1, RZ 1, 2 Akil. Lepas tu 125 3 macam aman. Panas. Okey bang, sorry bang. Okey.
Okay, legend okay? Boleh ambil kenangan dulu. Motor dulu dah convert pump D depan belakang. So senang batang untuk Fiori. Lalas. Dah hilang siap. Motor ni hilang nanti. Kau tahu? Motor macam ni dulu kita orang ada, lepas tu hilang. Masalah tak boleh belah tu, motor tu dah tersorok orang kata kan. Sepit. Masalah yang pelik dia macam mana boleh hilang? Pakai ilmu gaib ke apa? Aku rasa ikut longkang lah. Longkang depan. Sebab dulu kita ada kat motor Suzuki RGX ni gang, tapi hilang. So kena rembat dengan penyamun. Tapi memang pelik geng. Motor tu memang kita orang dah orang kata sorok dia block dengan kereta lah apa benda. Tapi macam mana motor tu boleh hilang? Memang bagi aku hebat lah penyamun tu buat kerja. Apa benda ni Mat? Bau belum sampai lagi. Kita orang kalau selalu minyak tuti menyala ni, bila dah nak Kuala Selangor nak balik tu, Ni bangsawan sikit tu. Kau makan minyak. ni bangsat. Dia bangsawan. Member apa ni? Member baru hari ni try pakai pipe. So dia goyang sikit lah. So tuti dia bagi lebih, minyak bagi lebih. Dia tak tahu semua benda tu menyusahkan bila dia bawa. Ni kan kalau nak bagi padat kan, cari skru nut besar, kau tekan dalam ni, masuk dalam ni. Skru nut besar, cari yang besar, kau letak dalam dia. So nanti benda tu getau kembang, dia jadi fit. Mantap. So guys, rehat tepi jap. Apa cu? Okay. Nanti kita terus dekat tempat location kita. Kita next ke benda. On a run from a given disaster, speed away from the holy mind, pride. That's where I never thought it would. Okay guys, aku makan laksa dengan teh ais. Memang baku ni. Nak masuk dalam penuh man. So daripada masuk dalam kita lepak luar. Jadi kedai-kedai area-area tepi ni, kita makan laksa dulu. Ni aku tak tahu nama kedai dia apa. Yang penting signboard kat luar dia tulis cendol. Apa nasi goreng special Ni. Udang melimpah. Udang melimpah. Sampai bawah. Jatuh. Boleh kepala semua kat bawah. Rugi. Ini kalau kat kampung Apple dah dikutip balik tu. Benda dia bayar mat. Dia goreng special harga RM10. Udang ada berapa jam tadi? 6 ke 7. 6 ke 7 kan. Tunggu member ni. Apa nasi goreng biasa dia. Okay guys, perut dah kenyang. Ni budak Tafiz. Mata dah lalai. Ini motor on dah tak lalai lah. Ni highway punya pengejar ni, pengejar highway. So let's go, kita nak pergi solat jap. Minyak. Ni bau rempit ni. Tu letak dekat ni. Okay guys, let's go. Kita sembahyang dulu. Rempit-rempit kat, solat kena jaga.
Alhamdulillah. Solat sudah. Now isi minyak. Kita terus luncur. Oh, ramai mat, ramai. Geng-geng mak empit. Empit-empit gak, solat-solat diutamakan. Let's go, let's go.